Orale. Okay guys, kembali lagi sekali dengan saya Pat Mashima, your homeboy. Orale. Sekarang kita berada dekat kedai lapis kaca Danau Kota Platinum Walk guys. Guys, kalau korang dah tengok music video Kilo, korang boleh nampak bos lapis kaca dekat dalam Abang Bob Kak Ayu kita. Dekat Kilo music video yang diproduskan oleh Magic Empire dan musiknya oleh Amir Abaddon. Jadi korang jangan lupa like and share. Sekarang kita masih bersama dengan Pak Munawi kita. Pak Munawi, saya memang teruja lah. Tadi kita kan dah berbual pasal pengalaman ilmu hutan. Zaman-zaman sekolah dulu masuk hutan, keluar hutan kan. Jadi, kita nak sambung cerita yang pasal tentang misteri tu. Tapi sebelum tu guys, aku nak ingat korang benda ni kita hanyalah untuk berkongsi, untuk mendapatkan iktibar daripada cerita ni dan juga pengajaran. Jadi yang mana yang buruk tu kita letak tepi, kita jangan ikut. Yang baik tu kita ambilkan sebagai contoh. Okey, Pak Mulai, jom kita sambung cerita pasal Thailand tu tadi tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Pak Munawi sampaikan itu adalah pengalaman Pak Munawi untuk menuntut ilmu di mana macam mana nak buat minyak dagu. Macam mana nak santau orang. Macam mana nak membusungkan orang dan macam mana nak buat pemisah segala-galanya. Tetapi benda yang Pak Munawi belajar ni bukan dipraktikkan untuk buat benda tu. Sebenarnya belajar benda tu sebab ni satu minat. Yang kedua, saya belajar benda tu sebagai perubatan sekiranya kalau orang kena minyak dagu, dia ada cara nak rawat dia. Orang kena busung, dia ada cara nak rawat dia. Cumanya ketika Pak Munawi belajar, Pak Munawi akui yang Pak Munawi memang dah terkeluar daripada akidah dan erti kata lain kita sebut sebagai munafik, kita sebut sebagai kafir lah. Kan? Syukur Alhamdulillah. Apa yang Pak Munawi sampaikan ni kita kena ingat, ambil ibrah daripada cerita tu. Bukannya dengar semata-mata. Okay. Ketika Pak Munawi belajar, Alhamdulillah, Pak Munawi belajar 2-3 tahun juga belajar. Macam mana nak buat minyak dagu. Sebab tu ada satu podcast yang menceritakan Pak Munawi kata minyak dagu ni harga sampai puluh ribu. Yes, bos. Minyak dagu ni harga dia memang puluhan ribu. Wow. Kalau korang dengar Abang Pet, kalau dengar harga minyak dagu 4,000, 5,000, 6,000, surah balik kat muka dia. Kenapa Pak Munawi? Sebab logik akal nak buat minyak dagu tu, satu minyak tu, satu orang. Satu orang. Maksudnya macam mana tu? Kalau satu minyak dagu satu orang tu macam mana tu? Okey, contoh kita ambil nama dia tu Kria. Kria. Nama Thailand. Dia ni kenapa di Thailand ni pun boleh dikatakan, saya tidak condemn mana-mana negara, tetapi setiap negara ada dark side dia. Okey. Macam di Thailand, kehidupan orang pun ada yang orang susah. Jadi ada di kalangan Allahumma salli Muhammad keluarga yang diorang ni masih lagi memegang konsep dapat anak perempuan ni suri. Faham. Tapi bukan semua. Tapi ada segelintir masyarakat itu. Jadi ada yang dapat anak yang sakit. Okay. Ada yang memang kehidupan diorang susah. Diorang jual anak diorang. Jadi diorang jual kat siapa? Diorang jual dekat Sami Siam. Bukan Sami Sami Pet. Okey. Sami di Thailand ni baik. Yang kita nampak selempang kuning apa semua kan. Sebab diorang ni vegetarian, tak makan daging kot. Okey. So diorang ni hidup diorang ni dengan Tuhan dia lah. So diorang ni pada saya kalau kita nak tahu macam mana kita kalau nak belajar tentang puasa pemutih, you guys tengok macam mana diorang ni boleh puasa berhari-hari, berminggu-minggu tak makan apa pun. Aduh. Hanya minum air, sayur. Saya kalau sejam tak makan dah boleh mengamuk dah. Okey. Dalam masa yang sama, Allah Maksudnya ketika saya belajar, saya jumpa dengan dukun-dukun lah. Kita panggil dia Acan Siam. Macam mana dia proses buat tu. Satu perempuan, macam mana dia proses nak jadikan satu minyak. Perempuan, satu orang ni nilai dia berapa, Mambok? Contoh, cuba fikir balik. Satu orang badan, nilai dia berapa? 5,000, 6,000, 7,000? Tak mungkin lah kan. So jadi, bila dia buat minyak dagu. So minyak dagu ni jangan fikir di dagu saja. Bukan. Sebab tu satu tubuh badan Abang Pet, dia boleh buat macam-macam. Pertama, minyak dagu. Yang kedua, minyak kemaluan. Daripada faras perempuan tu dia akan bakar menjadikan lemak. Yang ketiga, lemak-lemak badan dia daripada buah dada dia, daripada segala apa yang ada dalam badan dia. Sebab tu, macam mana dapat minyak dagu ni Pak Munawi? Simple dia. Kita cuba tengok satu orang, kita salai dia dengan api. Berminyak tak? Minyak tu adalah peluh. Kita punya bukan peluh, kita punya kulit bila dah membakar dia akan berminyak. So minyak tu kalau kita nak bakar confirm orang tu mati je.
Kan? Jadi lemak yang lemak dagu yang dapat tu daripada dagu. Sebab apa tau? Orang buat sebab cara dia nak cerita ni banyak ke arah jahat sangat. So, saya skip kat situ. So untuk nak membuat tu memang banyak, dan ketika nak membuat tu pula dia ada beberapa mantra yang dibaca supaya lemak yang dapat, apa yang dapat tu dia ada kodam dia ada penjaga dia. Dan penjaga tu lah yang menaikkan spirit untuk benda tu jadi. Itu hal lah. So dalam satu badan manusia ni dapatlah minyak tu, minyak ni. So dapatlah 7 minyak. Jadi dia beli satu tubuh badan tu lah kita nak satu kata. tubuh badan tu. Jadi apa lagi? Ada yang menggunakan otak dia, ada yang guna tengkorak dia. Tapi dia orang biasa ke atau ada mati dia ada macam mati beza-beza dia lain-lain ke? Dia kalau nak cerita daripada kekuatan minyak ni tergantung kepada orang yang buat. Selalunya orang kata dapat perempuan yang dara mati, ataupun perempuan yang paling kuat sekali, perempuan tu dia tengah beradak. Automatically kau dapat 2 nyawa kat situ. Jadi sebenarnya nak dapatkan benda tu pun susah, nak beli pun susah. That's why saya kata kalau dapat 5-6 ribu ke 7 ribu pampet, kau ludah muka dia. Sebab apa? Dia bukannya kau back in kau dapat. Sebab bila kau dapat minyak tu, kau nak kena ambil dekat orang tu. Yang kedua, kau kena hafal mantra dia. Lepas kau dah hafal mantra dia, baru kau boleh pakai. Banyak juga kerja. Ini kau duduk tengok telefon, maknanya benda tu tak duduk dalam hati kau, dalam kepala kau. Aduh. Susah jugalah ni macam. Okey, tadi Abang Pat cakap apa ni? First Abang Pat sebut tadi dalam bahasa apa ni? Dalam bahasa yang mana tadi? Yang first tadi bila Abang Pat berkenalkan dia, dalam bahasa apa tu? Dalam bahasa Melayu campur dengan ada Sepanyol sikit lah kan. Kalau cakap orang Malaysia nak belajar bahasa Sepanyol tu penting tak? Pening lah kan, Jadi mestilah. kalau kita nak, kalau kau berminat, kau tetap dapat belajar. Betul. Betul tak? Tapi kalau kau nak mantra tu, kau mesti kena belajar mantra tu. Kau dapat. Betul lah. Kan? Itu je. Kan? Terbelit-belit lah lidah. Jadi untuk minyak dagu ni tak ada kegunaan yang baik. Kegunaan dia most kepada duit lah. Contoh saya suka ambil diri saya sebab saya tak suka guna orang lain. Nanti kita berusaha dengan orang pula. Ambil, saya cari kat satu perempuan yang kaya. You, I nak 20,000. Okey, I bagi. You, I nak 30,000. Sebab dia ikut tutup, kata, I boring lah malam ni, rasa tak tidur dengan you. You, dapat, confirm. Kan, dah dia dapat. Dia apa ada? Yang I rasa I nak beli rumah. It's okay, I belikan untuk you. Sebab dia kaya. Kita gunakan dia semua kewangan. Dan satu masa tu, family dia mesti akan fikir, apa hal anak aku ni kerja boros saja. Dan perempuan tu semakin lama semakin cekung, semakin sakit lah. Dia tak sakit, tapi semakin kurus. Makan diri lah juga. Yes, dalam masa sama, family mesti akan fikir, kenapa anak aku ni. Dan ada orang yang pandai, kau bawa anak kau pergi berubat. Aku rasa anak kau ni dah sakit. So pergilah berubat, mengata-ngata tempat, sampailah jumpa satu perawat yang boleh mengubati orang. Bila dia berubat dengan izin Allah sembuh, dia pun sedar. Bila sedar, dia sendiri pun tak tahu yang dia pernah bagi duit semua kat orang tu. Yang hutang-hutang tu semua macam mana Itulah dia. Sebab tu perlu ada pendedahan benda ni. Sebab apa? Supaya guys, di zaman moden canggih 80-an, 90-an guys, kita masih lagi dibebel oleh mak bapak kita. Nak pergi mana tu? Rumah, kau jangan ada. Hari ni, nak tuition aja. Tahu-tahu ke hotel. Betul tak? Abang Pat? Budak 14 tahun, duduk dengan kita pun, saya lepak dengan budak 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, boleh kita set dengan saya. Alamak. Macam mana tu? So, benda ni, dah tak ada satu sifat malu. Dah terlalu open lah. Terlalu open. Jadi, bila terlalu open, sekarang ni pemerdagangan manusia terlalu banyak. Apa cara nak buat? Aku cari budak ni ikut aku. Satu orang ni aku jual kau 50,000, 30,000. So apa dia boleh buat? Dia jual organ orang ni, organ orang tu. Macam mana dapat? Macam mana kau boleh ikut aku? Benda-benda kita cerita pasal minyak dagu. Betul. Kau belum cerita lagi kalau kita pergi Indonesia. Bukan semua orang Indonesia begitu. Orang Indonesia bagus. Sebab saya belajar pun kat Indonesia. Ada orang yang mengamalkan contoh. Asal ada duit, orang kaya kita ni, pension, pergi Batam. Betul. Pergi Batam, makan, balik. Kenapa nak pergi Batam pagi hari?
Sebab dia dah jumpa perempuan. Kita tak tahu. Wallahualam bisawab. Kita tak tahu apa projek dekat sana. Kalau saya punya bahasa kat sini, kita panggil projek cucuk tanam. Kan? Bila dah Bukan dapat ladang. satu, dah dapat satu girl kat sana, kehidupan diorang susah bang. Jadi bila diorang dapat satu lelaki yang diorang boleh pakai keilmuan diorang untuk keuangan, so dijadikan kita ni sebagai sumber kewangan lah. Kita balik je teringat kat dia. Lepas tu teringat malam tu aku buat apa dengan dia. Tambahlah balik kita tengok muka orang rumah kita pun dah goyah-goyah dah. Jadi dalam masa yang sama, yang ni pula panggil aku abang, mau ke mana ya itu? Kan? Abang kan? Jadi kita dapat yang getah muda je, yang getah tua ni simpan tepi lah kan. Kena pula menopause. Jadi apa yang kita buat? Lelaki sifat dia kehendak. Apa yang kita boleh buat? Guys, kalau boleh jangan censored. Sebab ini adalah ilmu. Sebab apa? Inilah yang berlaku dekat akhir zaman. Rasulullah SAW dia pernah cakap, akhir zaman manusia akan kembali kepada Arab jahiliyah. Ni yang kita nampak ni. Bomoh dah berluasa, sihir dah berluasa. Sebab tu kita diterapkan dengan ilmu agama. Sebab tu bapak kita dulu watan kita gila-gila supaya kita tak ada macam ni. Jadi bila dah duduk dalam bab ni, saya sendiri dah tengok macam mana nak buat minyak ni, dah tengok kegunaan dia. Dan saya cuba juga untuk guna minyak tu, untuk try. Memang jadi. Test juga? Kena test. Malah jadi. Kan? Bila jadi, terus saya tolak tepi dan saya lepas dah belajar apa semua, saya balik. Dalam keadaan saya balik tu, saya betul nakal. Saya pernah buat kerja santau dulu. Santau menyantau gaji dulu. Kan? Jadi, macam mana nak kasih kedai tu bankrupt lah, apalah semua. So, saya tak tahu. Sampai satu masa, Allahumma salli ala Muhammad, saya bertemu dengan salah seorang guru, dan arwah ada guru tu, saya selalu sebut nama dia dalam saya punya mana-mana live, iaitu Syekh Kamsani Ismail, salah seorang guru yang banyak mengajar saya bertauhid. Dan ketika itulah saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan ketika itulah saya melebarkan sayap saya pergi ke Indon belajar Al-Hikmah, pergi berjumpa dengan guru-guru sana, saya belajar, masuk pesantren sana belajar. Bukannya saya pergi ke pesantren untuk belajar masuk tahfiz, tidak. Saya banyak berjumpa dengan guru-guru yang belajar tauhid dan membersihkan diri saya balik. Dan ketika itulah saya cerita apa yang saya ada, dan apa yang saya belajar ni semuanya ilmu Allah. Walaupun ilmu hitam, tetap ilmu Allah. Sebab apa? Yang nak menjadikannya Allah. Betul. Kan? Jadi kita gunakan benda tu ke arah kebaikan. Jadi kat mana? Setiap apa yang saya rawat dan setiap apa saya guna, saya menggunakan, saya akan sulam dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah dia perkongsian dengan Pak Munawir kita. Ambilkan sebagai iktibar guys. Pasal benda-benda ni sekarang, walaupun di zaman moden dan canggih ni, benda ni berluasa berlaku. Jadi perkongsian Pak Munawir ni untuk mengingatkan semua-semua ni, kalau kita nampak keluarga kita ke, anak-anak kita ke, ada yang benda yang pelik atau benda-benda yang berlaku macam tiba-tiba kenapa macam gini anakku. Jadi kita bolehlah lakukan apakah seterusnya yang kita boleh buat. Bawa dia pergi berukiah ke, berubat ke Pak Munawir. Memang best lah cerita Pak Munawir ni kan. Dan saya rasa bersyukur lah dapat bertemu dengan insan Pak Munawir ni hari ni, dapat banyak berkongsi benda ni. Dan yang saya boleh doakan, semoga Pak Munawir terus sihat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, ditambahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan guys, janganlah kita memandang seorang tu pada permulaannya. Kita lihatlah nanti pengakhirannya. Dan sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu isi hati kita, dan hanya kepada Allah saja yang kita akan kembali kepada. Kan, Pak Munawir, terima kasih banyak-banyak kerana sudi hari ni interview bersama saya. Dan saya memang bersyukurlah hari ni dapat jumpa Pak Munawir live ni guys. Jadi kalau korang nak follow Pak Munawir, boleh follow kat mana Pak Munawir? Okay guys, kalau you all nak follow saya ada 3 platform, iaitu kalau di YouTube, iaitu Pak Munawir Official. Yang kedua, kalau di TikTok, Galeri Sunnah Pak Munawir. Dan kalau di Facebook, Galeri Sunnah Pak Munawir juga. Okay guys, sekali lagi guys, jangan lupa untuk kalau korang nak dapatkan baju besar-besar saiz macam gini, baju Raiders ke, baju NFL, NBL, MLB, jangan lupa untuk dapatkan di mana? Di Lapis Kaca Dana Kota Platinum Walk. Jangan lupa untuk follow IG dan juga TikTok Abang Bob dan Kak Ayu, kita sentiasa membantu Lapis Kaca. Okay guys, signing off. This is your boy Pat Mashima. Oh, lale.